Leza Bledo. Sekarang ini pula. Wah, agak premium lah. Macam tu lah. Premium lah. Ush. Wow, agak premium lah. Okay, ini ialah New Generation here. Itu bukan New Generation Ultraman versi 2. Dari company yang sama, Q-Man, Lightning the Dream. Kenapa blok? Kenapa blok dia? Okay, wah. Okay, first kita ada Ultraman Victory. Okay. Dah dapat. Ini lain macam kita boleh dapat senjata iaitu Spadon. Wah, ini kalau korang nak tahu, Spadon ni memang dia kobarkan diri dia untuk menjadi kekuatan untuk Victory. Itulah kuasa sahabat. Betul ke? Tak ingat lah. Okay, kita ada Ultraman XCX, final form untuk Ultraman X. Tapi tak tengok lagi Ultraman X. Hingga S dah tengok. Wah, ini Ultraman Jet. Dia punya gimmick dia. Wah, saya suka gimmick dia dan dia punya DX dia. Saya suka dia punya sound. Saya suka dia punya sound. DX dia rasanya boleh lah. DX dia okay. Kita ada Ultraman Jet Solid Burning. Dapat weapon Jet Claw. Ni apa? Acah-acah robot lah macam tu. Kuasa yang tu cool lah. Okay, kita ada Ultraman Blue Flame. Biasanya Ultraman Rosso Flame, tapi ini digunakan oleh Ultraman Blue untuk menjadi flame, untuk menjadi api. Dan senjata dia ini, tak silap saya, boleh belah dua. Tapi saya tak tengok lagi, root lagi. Okay, Ultraman Jet Magnificent yang jarang keluar. Yang menggunakan kuasa Zero dan Ultra Father lah, Ultraman Zero. Yang ni Ultra 7 dan Ultraman Leo. Okay, tak tahu. Tak apalah. Kalau tak tahu, okay, boleh tengok sendiri Ultraman Jet ni. Saya recommend. Dari segi story dia, good. Okay, kita ada Ultraman Rosso Aqua. Wish. Ini okay. Hebat. Ni apa ni? Ada weapon dia jadi dua. Kan boleh belah dua kan. Ni Ultraman Rosso Ground. Ni apa ini? Gunakan kuasa Taro kan. Ini menggunakan kuasa Ginga. Saya pelik Kenapa Aqua kena Ginga? Kenapa tak Agul? Kalau cubalah fikir sikit. Sorry. Okay, seterusnya kita ada Ultraman Rosso Ground. Yang ni dia guna kristal Victory. Entahlah. Rasanya Victory mesin tu, sebab di bawah tanah kan. Apa Victorio naik. Victorio. Ada kaum dia. Ada kaum. Ini menggunakan okay lah. Okay, kita ada Ultraman Emilio Staka menggunakan kuasa Ultra 7 dan Ultraman Zero. Ini keluar dekat Ultra Fight Op. Special. Okay. Ultraman Lightning Attacker menggunakan kuasa Ultraman Ginga dan Ultraman X. Dan ini apa ni? Penumbuk Freeze je kan. Rasa dia tak ada weapon. Ni dia gunakan selaka. Selaka yang panggil atas ni. Kenapa saya tak tahu sangat. Okay, menggunakan selaka Acaca. Bukan Acaca. Ramai peminat dia ni. Menggunakan selaka Ultra 7. Ultra 7 macam main game ni. Okay, ini rasanya memang tak ada weapon sebab Mensis memang tak ada weapon. Kita ada Ultraman Z Alpha H. Dan weapon dia, gimmick dia sama macam Ultraman Orb Hurricane Slash. Gimmick pusing-pusing dia kat bola dia ni. Bola tengah dia ni.
Tapi bandai mungkin tak apalah. Ada ke pernah nampak Ultraman guna pistol? Pernah tak nampak? Ada tak? Kalau ada, cuba komen di bawah. Jangan spoil saya tahu. Komen je kat dia tak apa. Okay. Kita ada Givalis Mark 2. Ini entahlah, ni dekat Ultraman Jit. Seingat saya lah, saya tengok yang Ultraman Jit punya ada kuah. Tapi wah, memang bagi saya kuat lah. Tak, Jit pun Jit boleh kalahkan Ultimate Final lah. Aduh, nak pula lama. Aduh, ingat kamera dia je ni. Okay, Galactron Mark 2. Ini seingat saya lah, mungkin dekat movie Ultraman Jit. Contact the Wishes. Okay, ni kita ada Gerza. Siapa? Aduh, saya tak tahulah. Ni kat mana ni? Sorry. Saya tak tahu. Sis kat mana? Mungkin dekat mungkin dekat New Generation kot benda ni. Sorry, benda ni nak mention pun susah saja mention. Ini dekat Ultra Fight Op, dan ini dekat Ultra Fight Op juga. Dua ni pun muncul dekat Ultra Fight Op selepas movie Ultraman Op Tribon. Lupa lagi. Tak apalah. Okay, sorry tau, saya lupa nama movie, tapi saya tahu apa cara cerita dia. Okay, ini made in China seperti biasa. Dan glossy glossy berwarna. Alamak, boleh nampak saya ke? Tak boleh kot. Tak boleh nampak kan? Tak boleh nampak Henry V saja. Okay, dan secret design iaitu Ultraman Jit Galaxy Rising menggunakan model Ginga, X dan Op. Saya tak tengok lagi Ultraman Jit, tapi tengoklah dia punya henshin dia tu. Ada apa? Z Riser dan dia punya console note. Character card and display included. Okay, inilah dia punya display. Sebelum ni display macam ni saja, simple. Dan untuk New Generation Ultraman version 2 ni, dia punya display macam ni, macam dalam Makmal. Tak macam dekat Makmal. Tak macam display lah. Orang display macam ni kan. Okay, dan itu je ya. Okay, mari kita buka. Saya dah buka ni. Okay, dan lupa nak mention, dan ini berharga RM24.90. Dan ini original Suburaya. Dan okay, mari kita buka. Walaupun dah buka. Okay, apa dalam ni? Apa dalam ni? Benda ni. Macam sama. Tak apalah. Okay, jom. Apa ni? Takut je. Benda ni. Bau dia. Dapat apa kat ini? Boleh keluar. Boleh buka. Okay. Display dia agak macam premium macam tu lah. Okay. Apa ni? Ultraman Jit Solid Burning. Dan kita dapat weapon dia iaitu Jit Claw. Rasanya lebih kena kalau letak dekat Aqua Smasher. Tapi kalau dah bagi benda ni tak apa lah. Terima kasih apa nama kau company dia? Q-Man. Terima kasih Q-Man. Terbaik. Okay, mari kita buka. Kali dia chrome untuk kali ni. Dia sambung dah. Baik, sungguh terima kasih anda. Dia pun tak enter pun lagi. Okay, mari. Ubat. Bukan ubat. Salah. Dia punya itu shining good. Gitu. Shining good tak? Okay. Okay, saya tak hilang. Okay, mari kita pasang. Ni senang. Ni senang pasang. Diorang dah learn daripada musik diorang. Dan ini masih
Susah nak pasang. Tak apa, janji happy. Ya, wah. Solid burning. Solid. Memang betul-betul solid. Solid. Wih, susahnya. Apa susah sangat kamu ni? Aduh. Apa hal susah sangat ni? Ui, awal lah weh. Sampai cabut benda ni. Sekejap cuba teknik ni. Teknik. Teori. Apa sampai... sampai besok tak habis-habis ni. Wah, kuat baru makin. Okay, nanti kita buat. Ini aduh, ini masih senang ni. Okay, baru senang ni. Wah, metalik benda ni. Metalik. Metalik. Okay, kat sini sebelah kanan. Ni kanan. Sini kiri. Faham? Okay, dan ini sebelah kiri. Kiri. Sini kiri, sini kanan. Okay, sini kanan, sini kiri. Kalau kita pandang, tak. Okay, sorry buat teori-teori sains. Saya ni bukan, tak. Saya pelajar biasa saja. Saya cuma orang-orang biasa saja. Itu saja. Okay, aduh. Pak kaki tu ni. Okay, aduh. Kaki. Okay, nanti kaki mesti boleh ni. Ada dapat. Okay, ini boleh pegang. Tada, boleh pegang. Ya, Omega. Tapi tak. Tapi dia tak kena. Dia lebih kena kalau kat kaki. Tapi kaki ni pun susah nak pasang. So, dia macam black macam tu. Macam nak charge. Tak. Salah. Sekejap. Alamak. Salah. Okay. Okay. Terenang. Kan. Okay. Tada. Macam power up. Dia macam apa posing macam tu Aduh, tapi kaki ni sayang Nanti saya akan pasang kaki. Be right back. 3 hours later. Okay. Dah siap. Walau benda ni pun susah. Okay. Alhamdulillah. Okay. Macam ni. Okay. Macam ni dia pasang. Tadi saya search Oh, ini tak ada. Wah, dia tak ada. Okay, dia. Okay, dari segi box, dia letak macam ni. Letak macam ni. Lepas tu macam ini. Sekejap. Okay. Ni. Jangan menari. Tu. Macam itu. Macam pose apa? Posing cheat. Cheat. Apa cheat? Cheat. Posing. Ya. Rider kick. Opa cerita. Padahal tak tengok kabuta lagi. Okay. Opa Gangnam Style. Wow. Okay. Jangan. Demonetize video saya nanti. Tahu lah. Okay. Mari kita tengok apa isi dalam dia. Okay. So, Prof dia. This form has great strength and outstanding defense and is also skilled at attacking enemy with martial arts technique along with her jit slugger. While using martial art techniques, this body release flame and steam.
asap dan api. Meriliskan asap dan api. Dekat dada ni lah. Dada sini. Itu cool lah bagi aku. Okay, dia punya tinggi 21. Wah, tinggi pun. Strike boost tau. Wah, okay, belakang. Wah, Ultraman Jet. Okay, Jet Ultraman. Ya, macam memang bekas kolektor betul. Terperangkap belakangmu macam apa? Ada episod Ace tu. Tidak, jadi batu. Alamak. Sekejap. Nak ambil weapon ni. Tahu-tahu lah dah buat apa jadilah Aqua Smasher untuk hancurkan benda ni. Tidak. Tolong. Okay. Terperangkap lah kau. Macam Mebius dekat Superior Ultraman. Tidak. Masuk. Degil sangat apa dia. Okay. Okay. Tada. Sudah. Susahnya. Dah tak benda ni pun susah. Rasanya lagi senang. Okay. Tada. Sekejap boleh tak? Tapi dia tu kaki dia ni. Apa? Dah. Itu saja. Ada mana itulah. Alamak. Tengok. Okay. Ini. Okay. Tengok. Ada situ lah. Ada stream. Okay. Ya. Rasanya itu sahaja daripada saya. Dan inilah yang saya dapat. Tada. Satu simple. Tada. Apa dia cantik. Biru dengan biru. Merah dengan merah. Merah dengan merah. Boleh lah. Okay. Dan itu saja daripada saya. Bye-bye. Minta maaf kalau ada kekurangan dalam video ini. Kalau ada kekurangan, sila komen dalam video ini dan saya akan perbetulkan video ini. Dah buat remake untuk video ni, dah buat edit untuk video ni tak? Okay. Dan ya, okay, sebenarnya saya nak buat post. So okay, sabar saya akan buat post untuk Ultraman ini. So bagi menarik untuk video kali ni, ya, like and subscribe. Sekejap sabar nanti saya buat.